Pengerusi Jawatankuasa Belia Sukan, Kebudayaan dan Warisan Negeri Johor, Datuk Zulkarnain Khamisan berkata, kemenangan itu menggambarkan pengiktirafan majoriti ahli gabungan. 3 tahun lebih ini telah mendapat pengiktirafan bukan saja daripada rakyat Johor, tapi daripada kepimpinan bola sepak di negeri-negeri lain. Dan ini menunjukkan bahawa setiap perancangan JDT, kalau kita dapat lihat bahawa tidak mustahil pada satu hari nanti negara kita sendiri boleh hebat dalam sukan bola sepak, insya-Allah. Dalam pada masa yang sama, peminat turut berharap TMJ mampu melakukan perubahan pengurusan dan pasukan kebangsaan selain mengubah kedudukan ranking. Saya harap dengan orang Malaysia, TMJ boleh bagi impak lagi besar kepada bola sepak kebangsaan lah. Dengan boleh bagi ranking kita naik sikit lah. Dan saya rasa TMJ akan bawa nama negara macam mana TMJ bawa nama JDT untuk serata dunia lah. Kita ingin melihat perubahan yang besar, yang amat ketara dalam menjadikan sukan bola sepak di Malaysia ini sebagai orang kata sukan yang paling menjadi tumpuan khasnya kepada sukan C yang akan datang ni. Kami merasakan Duli Yang Teramat Mulia akan dapat menjalankan tanggungjawabnya sebagai Presiden FAM, semana dia menjayakan JDT menjadi sebuah pasukan yang hebat bukan saja di Johor tetapi di Asia dan mungkin selepas ini di dunia. Dan saya berharap sangat, insya-Allah kita sama-samalah kita menyokong Tengku Mahkota Johor untuk memajukan sukan negara, untuk memajukan bola sepak, untuk menjayakan Malaysia menjadi sebuah negara bola sepak terkenal di seluruh dunia. Sebelum ini, Tan Sri Anwar Musa mengumumkan penarikan diri daripada bertanding kerusi Presiden FAM.